Disebabkan gambar meme ini, keseluruhan hidup dia hancur. Pernah tak kau tengok satu gambar lama yang kononnya bukti pembedahan plastik, tapi rupanya satu dunia kena tipu? Kisah ni bermula dengan seorang model Taiwan bernama Heidi Ye. Dia pernah menjadi model untuk satu kempen iklan klinik kecantikan. Dalam gambar tu dia posing sebagai ibu cantik bersama suami dan anak-anak. Tapi malangnya gambar tu kemudian disalahguna. Ada pihak ambil gambar tu dan cipta cerita palsu kononnya pasangan tu buat pembedahan plastik. Sebab tu dalam gambar tu anak dia tak secantik mak ayah. Cerita tu viral gila sampai ke seluruh dunia. Orang share tanpa semak dan nama Heidi terus terpalit dengan fitnah yang dia sendiri tak buat. Yang paling teruk, kejaya dia jatuh merundung. Dia hilang job, reputasi rosak dan hanya sebab satu gambar yang dimanipulasi. Bayangkan kalau benda ni jadi dekat kita, hanya satu gambar je boleh hancurkan hidup. So sekarang soalan dia, kau masih percaya tak semua benda yang viral dekat internet tu?